Hai, saya Farah. So, saya nak ajar korang macam mana nak buat exercise guna yoga ball. Jom. So, first, dalam keadaan dekat atas, kita berdiri. Letak bola dekat bawah. And then, squat. Ambil bola. So, dekat sini, kita dapat melatih passion untuk berdiri. And secondly, macam mana nak squat. Seterusnya, kita fokus dekat bahagian core ataupun perut. So, tangan kita pegang macam ni. Straight kan? And then tekan ke bawah. Tahan sampai 5 saat. Angkat. Kat sini patient akan rasa dia punya contraction dengan relaxation punya bahagian dekat perut. Yang ketiga, kita letakkan yoga ball dekat bawah dan letakkan kaki kita dekat atas. Kemudian kita tekan. Dia lebih kepada joint sense di bahagian lutut dan juga ankle. Nak exercise bersama kami? Jom datang sini. Mari kita bantu. Sila komen nak.